Ada satu posting dekat muka buku yang tengah duk belega sekarang ni. Posting dari page The Coverage Media. Dia tulis panjang berjela lah, panjang lebar. Dia cerita benda-benda yang dah berlaku hari ni, yang Rafizi pernah warning, pesan pada Anwar Ibrahim, tapi Anwar Ibrahim tak dengar dulu. Benda tu dah berlaku sekarang. Dia ceritalah Rafizi dah predik benda ni. Macam-macam Rafizi dah cerita pada Anwar yang tak nak dengar, Anwar yang tak nak percaya cakap dia. Hari ni benda tu berlaku pada muka Anwar Ibrahim. Rafizi dah pesan lama. Macam-macam dia tulis. Benda-benda yang kita pun rasa macam hebat sungguh lah Rafizi ni. Dia macam ahli nujum dah. Dia ceritalah Rafizi ni dah pernah warning Anwar Ibrahim, jangan terlalu percaya dengan orang-orang keliling dia, terutama sekali Farhash. Dia kata Farhash ni yang bawa orang seperti Yusof Rota. Yusof Rota lah yang menjahanam dengan reputasi Anwar Ibrahim sampai hari ni. Pertama sekali mudah, kes Yusof Rota dengan Anwar Ibrahim ini tak ada kaitan dengan Farhash pun. Semua orang tahu orang-orang belakang Yusof Rota ini semua baruah-baruah mahadis, geng-geng atuk saka ya. Memang dia orang ini gerakan nak merosakkan nama Anwar Ibrahim disusun sekian lama. Itu kita tahu, tak ada kaitan pun dengan Farhash ke, tak ada kena-mengena pun. Kononnya kalau Anwar Ibrahim dengar cakap Rafizi ni mengenai Farhash ini, ya, benda ni takkan berlaku. Tak ada, itu semua ya. Lepas tu dia tulis pasal reputasi Azam Baki dengan isu-isu yang terkait dengan SPRM, isu Ahmad Tahriruddin, JAC, latihan hakim apa semua. Kononnya Rafizi dah pesan lama, dah warning Anwar Ibrahim lama dah. Anwar Ibrahim yang tak dengar dia. Ya, isu latihan hakim ni, kalau kita ingat balik, Rafizi lah orang yang mengesyorkan supaya Perdana Menteri dihadapkan ke siasatan RCI. Tak cukup RCI, dia kata nak buat petition, nak kumpul ni sokongan tanda tangan ahli-ahli parlimen. Tapi dua-dua tu tak berjaya, pun tak ada orang layan dia. Siapa yang nak layan Rafizi ni? Hari-hari duk jual cerita, hasut orang ramai, kata Anwar ni akan lantik orang ni, Anwar ni akan lantik orang tu, sekian-sekian punya cerita bla macam-macam. Bla 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 macam cerita huru-hara ni. Last kali kau tengok Anwar Ibrahim buktikan kepada orang ramai, lantikan ketua hakim negara ini berjalan elok, tak ada apa-apa isu, tak ada masalah, elok je. Diam dia, dalam tak main dah isu tu, settle. Tak berjaya dia pakai isu latihan hakim ini, dia pergi pula dia pakai pula SPRM, macam-macam isu, macam-macam hal dituduh Anwar Ibrahim ini. Anwar Ibrahim salah guna kuasa, arah SPRM siasat orang-orang dia ketika pemilihan parti lah. Dia nak tuduh Anwar salah guna kuasa, tapi dia pergi cerita, dia call Anwar Ibrahim, suruh Anwar minta SPRM yang kacau orang dia. Ni sama je benda, ni kerja gila. Lepas itu dia tulis lagi, katanya Rafizi dah pesan lama dah, warning lama dah Anwar Ibrahim ni mengenai kemerosotan sokongan bukan Melayu, kaum India dan kaum Cina ini pada Pakatan Harapan, terutama PKR dan DAP. Kononnya prestasi Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri punca kepada PH makin hilang sokongan bukan Melayu. Buktinya berlaku di PRN Sabah. Dia kata semua benda ni Rafizi dah warning pada Anwar lama dah, Anwar yang tak dengar dia. Kalau macam tu, keadilan PKR kalah Sungai Bakap tu, kalah teruk Sungai Bakap tahun lepas ni, kita boleh kata Rafizi punya punca lah. Kerana waktu tu kita tahu orang Cina tak keluar mengundi, boykot. Rafizi waktu tu panglima perang, pengarah pilihan raya PRK Sungai Bakap, dia yang lead campaign. Maksudnya orang Cina tolak Pakatan Harapan waktu itu, zaman Rafizi jadi timbalan presiden lagi. Sokongan orang bukan Melayu, orang Cina, India ini merosot di era Rafizi lagi. Rafizi yang menjadi orang nombor 2 dalam parti, dia yang pengarah pilihan raya, dia yang lead strategi apa semua benda, dia yang kepala. Waktu tu lagi kita dah hilang sokongan bukan Melayu ni. Bukannya kita hilang ketika Izzah naik ke apa. Kalau macam tu, okey, kita salahkan Rafizi lah. Tapi benda tu tak berlaku ketika kita kalah PRK Sungai Bakap. Itu tak ada seorang pun pimpinan parti yang pergi salahkan Rafizi. Tak ada. Semua sama-sama tanggungjawab, ambil tanggungjawab. Tiba-tiba dalam podcast baru-baru ni, dia duk petikan Anwar Ibrahim ni tak patut turun kempen PRN Sabah. Biar timbalan saja yang turun. Anwar turun buat apa? Merosakkan nama dia ya. Kalau Anwar tak turun, lain pula ceritanya. Kalau Anwar turun, let's say lah Anwar tak turun PRN Sabah ini, Rafizi akan kata Anwar ini penakut, jadi Perdana Menteri pun tak berani, sedangkan dia ni presiden, pengerusi Pakatan Harapan, kepala, ketua sekretariat kerajaan perpaduan. Kenapa tak turun? Sepatutnya turun lah. Ini dah tak ada semangat setia kawan. Anwar ini pengecut, Anwar itu, Anwar ini.
Anwar hanya fikir pasal dia duduk Putrajaya je, tak pergi turun Sabah bantu kawan-kawan. Lain pula ceritanya. Ya, kalau Anwar dah turun, cerita macam begini. Kalau Anwar tak turun, cerita macam begitu. Serba-serbi tak kena lah senang cerita hari ni. Semua benda tak kena dah hari ni. Jadi banyak benda yang page tu, The Coverage Media tu tulis macam-macam. Aku kira tadi 18 poin. Dia kata benda yang dah berlaku hari ni, Rafizi dah pernah warning Anwar dulu, tapi Anwar tak dengar. Kau pergi baca sendiri. Ya, dan aku yakin yang tulis tu pun bukan orang kita tu. Itu bukan orang kerajaan pun, bukan penyokong kerajaan. Itu tak mana datang punya orang, dia tulis benda tu, disebarkan secara meluas. Aku pun tak tahu.